Hai korang, hari ini saya nak share resepi kek butter coffee yang sangat moist, lembut dan gebu. Pecinta kopi mesti cuba resepi ni kerana buatnya simple dan anti gagal. Pertama sekali, kita pecahkan 4 biji telur grade A dan ketepikan. Seterusnya, kita akan bancuh 2 sudu besar instant coffee bersama dengan 2 sudu besar air panas dan juga 3 sudu besar susu cair. Kacau sehingga kopi larut sepenuhnya dan kemudian ketepikan dahulu. Langkah seterusnya, masukkan 280 gram butter, 250 gram gula caster, pukul gula dan butter sehingga kembang. Bila adunan sudah kembang dan bertukar menjadi putih, masukkan telur satu persatu dan pukul lagi. Bila sudah kembang, kita akan masukkan 1/4 sudu kecil garam, 1 sudu besar minyak jagung. Jika tak ada minyak jagung, boleh gunakan minyak biasa. Masukkan juga bancuhan kopi tadi. Pukul lagi sehingga bahan-bahan bercampur rata. Bila bahan sudah bercampur rata, seterusnya kita akan masukkan 280 gram tepung gandum bersama dengan 1 sudu kecil baking powder, ayak terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam mangkuk. Masukkan tepung secara bertahap ataupun sedikit demi sedikit. Masuk sedikit dan gaul rata. Gaul rata tepung gandum, hanya gunakan spatula saja. Agak-agak sudah bercampur rata, masukkan tepung lagi dan gaul rata. Jika tepung masih berketul, gunakan hand mixer, pukul sekejap sehingga rata. Pukul sekejap saja supaya tidak ada tepung yang berketul. Saya gunakan loyang bulat saiz 8 inci. Sapukan butter pada keseluruhan loyang.
Masukkan adunan kek ke dalam loyang. Hentakkan loyang beberapa kali untuk memadatkan kek. Pada permukaan atas kek pula, kita ratakan menggunakan spatula. Sekarang kita akan bakar kek. Bakar pada suhu 170 darjah Celsius selama 55 minit ataupun sehingga masak, bergantung kepada ketuhar masing-masing. Sekarang kek kita sudah pun masak. Potong dan hidangkan bersama dengan secawan kopi. Sangat sesuai untuk dijadikan minum petang. Kek yang sangat moist, lembut dan tidak terlalu manis. Selamat mencuba dan semoga bermanfaat.